Kerana ayah dia nama Hakim, ayah dia nama Luqman, maka dia nama Hakim. Jadi dengan segala hormatnya majlis menjemput dan mempersilakan Kekanda Muhammad Hakim bin Luqman ataupun lebih popular dengan nama Abang Bob Luqman untuk menyampaikan ucapannya. Majlis dengan segala hormat menjemput dan mempersilakan. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih Tuan kerana memperkenalkan saya betul nama Alhamdulillah dan seluruh kepimpinan PAS kawasan dan juga yang mengisi pentas tadi Ustaz Jus, kawan saya daripada Belantut, dan bawa saya masuk ke Perda jam ke-23 pada masa pilihan raya Kerbau itu. Ustaz Suhaimi, seorang penerbit gambar yang saya minati. Banyak kali saya tengok dia sebut dia mengaji penekat merah, dia bergelak dan saya dah tahu dah macam mana gambar ni. Memang hebat Ustaz Suhaimi ni. Dan tak lupa juga kepada penonton-penonton internet. Ada berapa sekarang? Berapa penonton? Berapa? 2 juta 2.4 juta lah sedang menonton. Kau percaya ke? Aku ni kan kaki kelentong macam mana? Muslimin dan muslimat rahmati Allah, majlis ke semua, pertama ini saya mengucapkan terima kasih atas layanan yang diterima. Ada nasi gulai ikan asin dengan lenas. Petang tadi kedai depan tu dengan Ustaz Datuk Tuan Baik makan mie goreng di surau jengkel 16 tadi ada durian, saya ambil bau je, makan tidak. Saya keluar tengok semayang tapi saya tahu ada durian sebab ada bau. Tuan-tuan dan puan-puan semua, saya tak tahu nak kata apa bila saya dengar dua orang politik. Ustaz Yus dengan Ustaz Suhaimi ni, dia ustaz, dua ustaz. Maknanya agama dia tahu. Lepas tu dia main politik pula, dunia dia tahu. Saya dulu pelakon, kemudian buat konsert, yang itu saya tahu. Tapi hari ini saya masuk, bila saya masuk lapas bukan kerana saya mahir politik. Saya nak masuk lapas kerana saya nak duduk dengan orang-orang yang berjuang pada jalan Islam. Saya masuk PAS, tapi saya tidak ada ilmu agama dan saya tidak ada ilmu politik. Jadi sebenarnya saya nak cakap tadi, sebenarnya semua dah diberitahu oleh Ustaz Yus dan Ustaz Syahid. Yang saya nak kata tadi kebanyakan orang dah beritahu. Saya fikir silap betul bercakap sebagai penceramah terakhir. Bila orang dah sapu semua tu, kalau kita ulang orang kata, oh dia ni tak pandai sangat, dia ulang cakap ulang ni. Jadi saya fikir terus saya cakap lagi kepada tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sedia tahulah, sebut aja jengka ni, bukan kata jengka lah, sebut aja huruf F tu, Felda tu. Saya banyak kali juga pergi tempat Felda di sebelah Selangor, di sini, di Bero, di Kedah, di Perak, di Terengganu, ada Felda juga ke sana. Semua tempat di Felda.
Maka satu perkataan yang biasa saya dengar, ini kubu Puan Anong. Pergi mana tempat Felda, dia akan sebut ini kubu Puan Anong. Tapi hari ini masuk jengka 18, lega sikit. Jengka 18 ni kita menang. Lepas tu dia sebut balik, tak lega balik. Dia kata tapi ramai ada mati pula. Lepas tu dia sebut balik, sekarang ni dengarnya UMNO masuk ramai. Sudah. Mula-mula dah lega dah sekejap. Nasib baik saya darah tak berapa tinggi, dalam 160 saja. Jadi tak terkejut sangat. Jadi tuan-tuan pun dengar, sebenarnya ini bukan masalah Felda saja. Jangan sebut Felda saja. Masalah ini ada kepada orang yang Allah kata fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Dalam hati mereka tu ada penyakit, maka Allah tambahkan penyakit. Jadi kalau tuan-tuan semua dengar tadi, Ustaz Syaibu, Ustaz Yus cerita, pakai video semua, dia orang tak aci tu. Patut dia beritahu saya ada kemudahan video, jadi saya bawa video filem saya berlakon dulu, jadi saya tak cakap. Saya pasang dengan komputer, tengok, tuan-tuan tengok, saya duduk senyap ni kan. Dia tak aci, dia main seorang video. Ini masalah. Kalau terdengar Ustaz Sami, Ustaz Yus cakap, masalah sikap orang. Berapa juta, tak tahu saya tak sempat nak kira. Jadi Ustaz Sami cerita tentang berhilang berjuta. Ustaz Yus cerita begini. Tak sempat nak kira kehilangan duit dan kehilangan maruah Melayu yang telah dimuliakan Allah dengan Islam. Orang Jerman, orang Itali, orang Thailand, orang Kemboja, orang Vietnam, asal-asalnya tak dapat Islam. Orang Islam sebelah sini yang mula-mula bangsa dia Melayu. Mula-mula sekali. 500 tahun dah dulu lebih kurang pada zaman kerajaan Melaka. Orang Melayu pada masa sebelum masuk Islam dah ada orang Melayu. Islam datang sudah 500 tahun. Ni tahun hijrah 1433. Maknanya orang Arab dapat Islam dah 1400 tahun lebih. Orang Melayu dapat Islam dalam anggaran 500 tahun. Tapi pernah tak kita dengar orang Arab cakap Islam itu Arab, Arab itu Islam? Pernah dengar? Orang Melayu dapat Islam baru 500 tahun. Dia angkat keris, Melayu itu Islam, Islam itu Melayu. Dia curi. Ini jenis orang tak kenal asal usul, lupa diri, tak tahu di mana kubur. Orang Melayu dulu sebelum Islam sampai, siapa yang bawa Islam ni? Yang bawa Islam ni pedagang-pedagang Islam daripada Hadratul Maut di Yaman. Banyak saudara-saudara Nabi yang lari daripada Mekah, takut kena bunuh, duduk di Yaman. Ada di antaranya saudara Nabi ramai di Yaman. Ada juga hari ini di Indonesia. Pak Habib yang popular di Indonesia itu setengah-setengahnya saudara Nabi. Kemudian ada pedagang-pedagang Islam yang juga Islam daripada India. Datang daripada Gujarat. Satu kawasan pesisiran pantai yang ramai orang Indianya dah kenal Islam. Dia orang pun datang ke sini. Mengembangkan Islam. Bila dia mengembangkan Islam, Sultan Melaka pada ketika itu nama dia Parameswara. Bukan Para Wajib Ikan. Parameswara masuk Islam, habis hamba rakyat Melaka semua masuk Islam. Tak ada Abu Jahal, tak ada Abu Lahab. Masuk senang-senang datang. Itu maknanya Allah memberikan kemuliaan kepada satu bangsa
yang berada di Semenanjung Emas ni dia orang panggil, dia beri Islam. Sebelum dapat Islam, nama orang Melayu, bangsa Melayu ada, nama pun ada. Nama orang perempuan pada masa tu dia tak pakai nama Islam lagi, dia bubuh nama kembang dia bubuh. Yang lelaki dia bubuh nama mangkuk. Dia ikut barang dia nampak masa beranak. Beranak sebelah mangkuk, buah mangkuk. Beranak nampak susah nak keluar, tengok perempuan, oh mengembang, budak ni nak keluar, kembang dia bubuh. Kahwin kembang dengan mangkuk, dapat anak kembang semangkuk. Lepas tu datang Islam. Bila datang Islam kan dia orang tanya suami isteri ni nama apa? Kembang. Oh, cantik nama tu, kata Pak Syekh. Tapi dah masuk Islam, kita tukar nama. Islamnya sikit. Baguslah. Nama apa Pak Syekh? Bukan nama Rosmah, katanya. Jadi taklah kembang sangat, katanya. Yang ini suaminya nama apa? Nama mangkuk. Oh, tukar lah ya. Tukar nama apa Pak Syekh? Tak apalah. Biarlah perangai semacam mangkuk, tapi kita bawa nama Islam lah. Najib. Saya tak kata siapa-siapa, saya bubuh nama. Contoh, cerita. Dapat nama Islam. Dah dapat nama Islam, maka kita pun hidup pada masa itu belajar. Belajar apa itu tauhid. Belajar apa itu akidah. Belajar apa itu fiqh. Belajar apa itu tasawuf. Masyarakat pun hidup dalam suasana beragama, sehinggalah datang penjajah-penjajah yang dimulai oleh Portugis, kemudian Belanda, kemudian British. Semua ni kita panggil dia orang putih. Pasal dia orang semua jenis kulit putih. Bila dia datang ke sini, dalam buku sejarah tulis orang-orang barat datang ke semenanjung tanah Melayu kerana nak mencari rempah. Kalau tuan-tuan ingat, orang-orang putih datang ke tanah Melayu ni, datang ke Indonesia, datang ke tanah sebelah sini kerana nak mencari rempah. Kerana perdagangan rempah di Eropah berkembang pesat. Tapi yang heran tuan-tuan, siapa pernah jumpa kedai makanan orang putih yang berasaskan kari? Pernah jumpa kedai restoran kari kepala ikan Barack Obama? Pernah jumpa? Tak pernah. Saya banyak juga makan jenis makanan orang putih. Kalau tuan-tuan makan lamb chop, ataupun steak, ataupun apa lagi namanya, spaghetti, brokoli, tak apa nama lagi. Kebanyakan yang saya jumpa ialah lada hitam itu. Tak ada makanan orang putih saya jumpa berempah. Kalau nak kira pasal rempah, tuan-tuan nak tahu raja rempah Pulau Pinang. Kari nasi kanak kemar pedum. Kali kala kena lambung. Ingatlah lagu-lagu. Kalau Pak Pinang dia cerita kari ni datang pada rempah. Tapi kenapa kita jumpa dalam buku sekolah? Orang putih datang ke sini kerana mencari rempah. Sebenarnya orang putih turun ke rantau ini kerana dengar cerita di bahagian Indonesia, di bahagian tanah Melayu, agama Islam sudah sampai kerana mereka baru saja kalah perang salib di Spanyol. Baru kalah perang orang putih pada itu, kalah dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Imam Salahuddin Al-Ayyubi menang dalam perang salib. Orang putih melihat perkembangan Islam di sebelah sini makin kuat, maka dia pun datang. Mana rempah.
Tuan-tuan kalau pergi Melaka ada nampak gereja Al-Formosa. Itu bukan kilang rempah tu. Tu nama dia gereja. Tempat sembahyang beribadat orang Kristian. Sen itu, santos tu adalah pendakwah Kristian. Tu banyak di Melaka. Kita tengok dalam sejarah Melaka, tak ada satu pun sejarah yang menunjukkan ada perusahaan rempah di Melaka. Tak ada. Banyak pelik sekali. Maka tuan-tuan nak tahu siapa yang datang ke sini. Seorang yang baru saja. Bila zaman Inggeris memerintah, dia hantar seorang manusia yang telah menang dan berjaya mengambil tanah Palestin yang hari ini kita selalu duduk mengamuk tu. Nama orang tu Henry Geni. Henry Geni datang ke tanah Melayu ni. Akhirnya bila orang tahu Henry Geni ni jahat, barulah buat sekolah jahat dengan sekolah Henry Geni. Tapi ada jalan Henry Geni. Macam-macam nama Henry Geni dipopularkan, diagungkan. Seorang Yahudi sebenarnya Henry Geni itu yang mengambil tanah Palestin. Yang jadi panglima mengambil tanah Palestin. Kita ambil jadi pemerintah. Ini di antara cerita-cerita yang saya belajar, saya tengok, saya faham bahawa kita ni kena tipu sakan lah. Kena tipu sungguh. Tapi mengapa? Yang pelik dia, Ustaz Suhaimi tunjuklah macam mana gambar sekalipun. Bubuhlah gambar lembu duduk sidang parlimen pun. Bubuhlah gambar macam-macam bukti penyelewengan pun. Orang tak percaya. Orang yang percaya pun, dia akan kata, biar-biar duit mereka, duit itu. Ini pandangan kita. Kerana kita orang Melayu satu bangsa yang berlainan daripada bangsa Cina dan bangsa India yang melihat negara ini sebagai satu masyarakat. India Johor tengok India Kedah juga masyarakat dia. Tapi Melayu berbeza. Melayu selagi tak kacau dia punya rumah tangga dia, selagi tak kacau dia punya anak bini, dia tak marah. Ini Melayu. Selagi orang tak ambil kereta dia, orang tak curi buah dia, dia tak marah. Tapi kalau curi lembu dia, berbunuh orang Melayu. Tapi kalau orang beritahu 57 bilion pinjaman yang diragukan diberitahu oleh Tan Sri Amrin Buang, Ketua Audit Negara, 57 bilion pinjaman yang diberi oleh EPF meragukan. Tuan-tuan, 57 bilion, bukan 57 ringgit. 57 bilion ni saya nak beritahu dengan tuan-tuan. Kalau ditukar dalam duit 10 ringgit, bawa atas helikopter 57 bilion, duit 10 ringgit, 10 ringgit, 10 ringgit. Helikopter tu corner, patahnya sengit, pintu tak tutup. Duit tu jatuh. 3 suku daripada kita kat sini mati. Punya banyak duit tu. Berat duit tu. Kalau tukar 50, setengah mati. Cuba bayang kalau tukar duit RM1. Seluruh Felda Jepun 18 ni, Allah, padang jarak, padang terpukul kalau duit RM1. Banyak tu. Nak beritahu berapa banyak susah. Tapi banyak tu lah, mati. Melayu kata durian runtuh. Ini tidak, duit jatuh, mati. Kalau durian tu dah tentu terpacak di kepala. Banyak tuan-tuan yang beritahu siapa Ketua Audit Negara. Ada marah? Tak marah. Pasal apa nak marah? Bagi aku,
Aku tak pension dia saja. Pension dia berapa dapat? Bila dia pension dia dapat. Okey lah. Jadi tak ya? Apa dia jangan tak terasa. Bila orang kata negara ini dah nak bankrupt. Tak apa, aku ada mega. Negara bankrupt tak apa, aku mega. Aku ada sawit. Aku ada kita. Kita tak rasa. Kita nak rasa nanti bila? Bila kita jadi macam Somalia. Bila kita jadi macam sesetengah negara Afrika yang kalau tuan-tuan nak tahu negara Afrika ni, dahlah dia tu miskin. Pemimpin dia pula daripada zaman Idi Amin dulu kalau tuan-tuan ingat, pemimpin-pemimpin Afrika ni semua tamak. Ada satu negeri itu nama apa, Swaziland tu. Raja dia kahwin 12 orang ke 19 orang. Ini kalau ini suka kahwin ramai, boleh tukar kerajaan duduk sana. Sini 4, sana 12. Dia orang mewah, duit kaya raya. Kalau dia orang ni pergi ke Amerika, disambut macam pemimpin besar sebab dia kaya. Tapi rakyat dia tuan-tuan, yang daripada dulu duk minum darah lembu campur dengan tahi lembu sampai hari ini juga betul. Kita ni okey, tengah ada. Tapi satu bala besar sedang menanti kita ini. Allah kata, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur, aku tambah, kata Allah. Kalau kamu kufur akan nikmatku, azabku amat pedih. Syukur macam mana? Saya pada tahun 2008 pernah berkempen di Baling dengan tiket UMNO. Tapi saya bukan ahli UMNO. Saya dibayar sebagai tukang kempen. Tak banyak-banyak pun, dalam 2 minggu tu dalam 35,000 je. Banyak apa tuan-tuan, 24 juta je sesuai. Cincin Rosmah itu harganya nilai 24 juta. Tak kuat sangat bunyi dia. Takkan 35,000. Mana adil? 35 je. Masa 35,000. Masa saya pergi berkempen, ada satu ustaz pakai bus jaket, pakai sompo. Bercakap dalam bahasa Kedah, berkempen bahasa ayat tadi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ayat ni kata kalau siapa syukur aku tambah, Allah kata. Tapi kalau siapa kufur akan nikmatku azabku amat pedih dalam bahasa Kedah. Jadi lah ni kita tengok kerajaan Malaysia dah beri kita macam-macam. Beri jalan raya, beri lampu jalan, tak reti nak syukur. Kalau dulu duduk di Kedah nak fikir, saya bawa kemah, bawa bekal nasi. Oh, dia mula. Pergi jauh, Kuala Lumpur dengan ustaz. Hari ni, diberinya jalan, tak reti nak syukur. Dulu dalam kampung ni lampu jalan tak ada. Balik Sungai Asyik berlanggar, jalan kaki pun berlanggar. Pasal tak nampak gelap. Macam tu sekali dia kata. Saya itu jam orang UMNO. Mana saya boleh mengeleng kepala? Tuan-tuan pernah tengok orang UMNO dalam Dewan Merdeka mengeleng kepala? Tuan tengok ni, contoh terbaik. Tengok persidangan UMNO yang sedang berlaku. Cuba tengok dia dah lah pening kau pencan lagi sulit. Mana? Hai. Berapa feet? Dia nanti kan kalau dalam persidangan agung UMNO, dia tengok orang bercakap, tetap tengok mesti ada depan ni. Anggap saja. Yang bercakap pula macam ni. Kita akan mempertahankan Putrajaya hingga ke titik Nusantara yang terakhir. Aku tak pernah tengok orang sampai begini cakap. Orang yang macam tu namanya penari beli. Saya masa duduk dalam UMNO, bila ustaz tu cakap macam tu, saya anggap ni. Pasal apa? Orang lain semua anggap. Kita pun anggap. Kalau tak anggap nanti orang kata dia tak reti ni. Kita anggap, tahu ni, pandai. Bila dah masuk PAS baru lupa.
Masa duduk dengan UMNO, kalau nak ambil satu ayat Quran, nak buat dalil, cerita, takut benar saya. Belik tak kena, Baqarah tak kena, Imran tak kena, semua tak kena. Baca-baca ish tak kena, baca-baca ish tak kena. Macam mana? Aku cakap pakai fakta, cakap senang. Kalau tuan-tuan suka tengok TV, undilah Barisan Nasional. Kalau Barisan Nasional, maka saya boleh turun pelakon, tuan-tuan boleh tengok saya live TV. Betul tak tuan-tuan? Betul. Kata dia orang, jangan jawab terus lah. Senang kan? Bawa Awi je kan. Kalau tuan-tuan tak boleh, tak sokong Barisan Nasional, Awi nak nyanyi kat mana tuan-tuan? Kesian dengan Awi. Kita pula tengok itu dia macam ada konsert kepada masyarakat. Jaga sangat buat cari makan seni. Hari ni bila masuk PAS, kalau saya cari ustaz tu balik nak syarah balik dia bab ayat dia tak jumpa dah. Kalau saya nak katakan dia ayat ustaz itu terjemah pada orang kampung sana, ustaz. Dia kata hari ni jalan raya, lampu jalan. Jadi Allah kata kalau kamu syukur aku tambahkan. Nak ambil kata kalau kamu syukur atas jalan raya Allah tambahkan. Allah tambah apa ni? Allah tambah tol tuan-tuan. Nak ambil buat lampu jalan kalau kamu syukur Allah tambahkan. Allah tambah ni tambah apa? Tarif bil elektrik. Siapa bayar tuan-tuan? Rakyat didahulukan. Itu istilah dia. Hai kalau dapat ustaz itu aku sekeh-sekeh kepala dia. Dia buat aku bodoh 2 minggu, 2008. Sebab tu hari ni bila masuk PAS, banyak perbezaan yang berlaku dalam hidup saya. Banyak. Hari ni kita kawan pun dengan ustaz-ustaz. Belakang saya berapa ramai ustaz. Pendek kata kalau bab mandi junub, bab ambil sembahyang, bab sembahyang tanya kat sini selesai dah, tak payah pergi pejabat agama. Takkan kalau bab nak ambil basuh muka daripada mana ke mana tak tahu ke pejabat agama tanya. Tak payah, hari ni senang, banyak ustaz. Senang. Hari ni bila masuk PAS kawan dengan ustaz-ustaz, hati-hati ustaz datang dalam rumah saya raya itu. Saya masak banyak. Tak habis makanan sebab selalu artis datang. Hati makan banyak. Kali ni yang datang ustaz-ustaz, makan sikit aja. Ada yang datang puasa pula tu tak makan. Datang meraihkan tapi puasa tengok. Berapa jimat beras saya sekarang? Ini dia yang kita hari ini tak faham. Kita orang Melayu diberi nikmat oleh Allah, sebenarnya nikmat apa? Lain syakartum la'azidannakum. Kalau kamu syukur aku tambah. Nikmat apa diberi pada satu bangsa Melayu ni yang tidak ada pada bangsa Thailand, yang tidak ada pada bangsa Cambodia, yang tidak ada pada bangsa Phnom Penh, yang tidak ada pada bangsa China satu masa dulu. Nikmat apa? Nikmat Islam dia beri pada kita, datang teguh satu tanah Melayu semua Islam. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur azabku amat pedih. Hari ini dapat Islam, tauhidnya Allah yang satu. Akidahnya buku merah, buku hijau. Dasar ekonomi baru, dasar pandang ke timur, wawasan 2020, Islam hadari. Rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan, satu Malaysia. Inilah akidah Islam umat Malaysia. Ini dia yang tuan-tuan rasa betul dalam hidup. Maka bila kita cerita apa situ pun, datang Najib. Budak-budak kita beri seorang 100. Mak bapak mana tak suka. Raya puasa paling tinggi dapat RM7.60. Ni dapat 100. Orang tua kita beri 500. Naik Parkinson tu dengan 500. Dulu bekas tentera dapat 3,000. Oh, semua dan tu gagah nak pergi senapang balik. Duit punya pasal. Ini maruah yang kita gadaikan. Islam yang kita gadaikan kerana duit. Sebab tu kita selalu dengar ada orang bercerita bila datang hari pilihan raya,
RM50. Elok-elok dah masuk pakai kain hijau, baju hijau, kopiah hijau, baru aku pensel hijau nak pangkah biru. Terbalik. Pasal RM50. Rasa bersalah? Tak bersalah. Pasal apa tak rasa bersalah? Pasal tak tahu apa itu perjuangan PAS. Saya mengambil masa yang lama nak masuk ke PAS. Saya belajar, tengok YouTube Tok Guru Ni Aziz pun selama 3 tahun dalam ceramah-ceramah Tok Guru Ni Aziz. Pergi belajar agama dulu. Sampai dah pandai, dah faham macam mana mandi junub. Baru kahwin. Ini kahwin tapi mandi junub tak reti. Berselerak habis satu keluarga. Bila saya pandai baru saya masuk. Pasal Allah kata la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau mengikut satu perkara yang kau tidak ada ilmu dengannya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara dan pandangan, wal fuada dan hati, kullu ulaika kana mas'ula, setiap sesuatu akan dipertanggungjawabkan. Bila dia tanya, kenapa kau tak tolong pergerakan Islam semasa kau hidup? Sebab aku dengar di televisyen Menteri berkata, hari ini ekonomi kita sedikit turun. Ini kerana kita terlibat dengan perdagangan beberapa blok negara luar. Dan bila mereka mengalami kejatuhan ekonomi, kita juga turut merasakan. Tetapi sebagai sebuah negara yang banyak mempunyai bahan mentah dengan getah dan sawitnya sendiri, dan kalau rakyat mampu untuk bersama dengan kerajaan, maka dalam 2-3 tahun kita akan berjaya meningkatkan kadar KDNK kita, dan kita akan kembali menjadi pelosok ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Menteri dia cakap. Maka aku percaya menteri ini baik pasal dia jaga ekonomi. Siapa pernah dengar satu Perdana Menteri berucap, hamba rakyat Malaysia sekian, hari ini adalah hari yang menduka citakan apabila ekonomi kita jatuh bergedul, sebagai peringatan dari Allah, sebagai ujian ataupun bala daripada Allah di atas sikap menteri-menteri kita yang rakus makan rasuah, buat rumah mahal-mahal, bela lembu tapi tak untung. Maka Allah menurunkan bala hari ini dengan menjatuhkan ekonomi kita. Dari saya sebagai Perdana Menteri Malaysia menyeru seluruh rakyat beramai-ramai untuk datang ke Kuala Lumpur dengan memakai t-shirt bersih untuk kita membersihkan diri, buat sembahyang hajat dan bertaubat beramai-ramai kepada Allah. Semoga Allah memulihkan kembali ekonomi kita. Menteri mana yang cakap itu? Menteri yang sentiasa sombong, bangga dengan dunia, bangga dengan pencapaian ekonomi, bangga dengan pencapaian peringkat tertinggi dunia, bangga dengan umur dunia, bangga dengan segala kehebatan dunia, nak cakap pasal Tuhan. Jauh sekali. Hari ini sebenarnya pokok dia saya nak beritahu ialah kekalahan kita hari ini kerana kita tidak lagi berada dalam pegangan akidah yang benar. Sebab tu bila kita tengok, wah cantik dia orang buat pondok rela ni, bagus Barisan Nasional, sokong Barisan Nasional. Bila tengok dengan UMNO menyanyi dalam TV Malaysia, sedap lagu dia, bersatu kita bersatu, kita rumpun Melayu. Oh bagus, aku bersuka nak jadi UMNO pasal lagu sedap. Tuan-tuan, bersatu, kita rumpun Melayu, tidak jalan. Apa sebab bersatu kita bangsa saja, ada Tuhan suruh. Kita buat yang Tuhan tak suruh, kita suruh orang buat yang Tuhan tak suruh, jalan tidak. Lambang kita yang gagah, dipandang mulia dan indah. Apa benda lambang gagah, pandang mulia dan indah ni? Berhala, tuan-tuan.
Berhala yang dipandang mulia dengan nampak di mata adalah berhala. Berhala bukan dalam bentuk batu saja. Ibrahim Adham kata, setiap umat ada berhala masing-masing. Kepada yang tak tahu saja saya nak beritahu, bukan mengajar Ibrahim Adham ni bapa segala wali. Ibrahim Adham kata, setiap umat ada berhala masing-masing. Umat Muhammad berhala dia titik, kata orang Kelantan. Dinar wa dirham kata orang Arab. Ringgit dan kupang kata orang Kedah. Dolar Amerika kata Barack Obama. Singapore dollar kata Lee Kuan Yew. Duit berhala. Jadi boleh dia nyanyi itu, lambang kita yang gagah dipandang mulia dan indah. Apa itu lambang yang gagah itu? Apa lambang kita yang gagah? Duit dah tuan-tuan, tak ada benda lain dah. Tak ada dah benda lain yang gagah, duit aja. Orang ada usung pun janji ada duit, tak apa. Janji duit, ni perkara nombor satu. Lepas tu Allah kata, kalau kau berkenan dengan yang kau dengar, kau tengok, dan hati kau kan kau suka, tapi kau tidak ada ilmu, kau tak belajar. Ilmu ni bukan saja 1 campur 9. Ilmu ni bukan saja hidrogen campur nitrogen. Ilmu ni bukan saja cek pokok getah, atau cek susu getah, atau cek kelapa sawit, bukan. Ilmu ni maksud dia pengetahuan. Jadi tahu ke UMNO buat apa, tahu ke PAS buat apa. Ini maksud saya. Yang kita cerita sekarang ni dalam perjuangan yang kita nak buat satu benda yang Nabi kata, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kau tengok kemungkaran, cegahlah guna tangan. Yang Ustaz Saimi, Ustaz Yus tunjuk tadi tu, kemungkaran lah namanya. Jadi kita nak cegah macam mana? Nak bawa pedang pergi KL? Itu zaman dulu, zaman sekarang dia orang belum sampai lagi lepas tu. Duk main demokrasi. Jadi ambillah pen sebatang sorgan. Pangkah dengan melihat kemungkaran itu. Itu dah tahu kemungkaran. Satu. Yang kedua, belajar UMNO buat apa. UMNO, sejarah awal UMNO di tanah Melayu ini adalah untuk memberikan kepercayaan bagaimana orang India, orang Melayu, orang Cina boleh hidup bersama. Ini asal zaman keberagaman. Kemudian datang Tun Razak menaikkan taraf hidup rakyat yang susah sangat dibantar ke Felda. Yang di kampung-kampung dah ada dipopularkan tandas curah. Tuan tengok tandas curah, mula-mula sekali. Menteri zaman dulu, tuan-tuan, Rasmi Shimin Jamban masuk Sakabah. 4 hari lepas tu baru sampai kampung saya, jauh Kelantan. Tun Razak merasmikan tandas curah di kampung ini. Oh, dulu menteri. Menteri yang ini, jamban yang dia pegang saja nilai 150,000. Tak percaya tak? Tuan-tuan tak percaya? Tak pernah dengar cerita pada satu zaman dulu rumah Tengku Razali, kepala paip dikemas. Orang emas ni perempuan buat perhiasan, dia buat kepala paip. Mangkuk yang duduk tu tuan-tuan, boleh pilih. Nak basuh sendiri. Sambil baca surat khabar, mana boleh nak pegang, nak basuh. Surat khabar jatuh. Pegang surat khabar, tekan switch. Nak yang kuat ke, nak yang slow? Nak yang panas ke, nak yang sejuk? Boleh-boleh je. Sambil baca surat khabar. Ada kopi dalam tu. Ada TV. Ada internet. Ada laporan bursa saham. Dalam jamban. Dulu zaman bapa dia tu rasmi lah tu. Nak naik kata hidup rakyat. Zaman anak dah enjoy dalam jamban tengok. Tengok di TV, tengok di saham, tengok di internet, tengok lah apa kebingungan kulit kejut. Mungkin ini pada jamban. Sampai macam tu sekali yang ini. Manusia menyintai dunia. Ini yang dibawa oleh UMNO. Cintakan dunia. Slogan-slogan buku hijau, buku merah, apa yang saya sebut tadi, semuanya ekonomi. Dan ekonomi ini disahkan oleh Syed Qutb. Disahkan oleh Imam Hasan al-Banna. Bagaimana disahkan sendiri oleh Allahyarham
Tubuhu Fadlno. Slogan-slogan ekonomi ini adalah senjata-senjata Yahudi untuk melemahkan ketakwaan umat Islam kepada Allah. Tuan-tuan tak percaya? Tuan-tuan tengok ini. Bila masa tuan-tuan takut pada Allah dalam soal tak boleh bayar motor? Ada tuan-tuan rasa takut pada Allah bila tak boleh beli beras? Ada tuan-tuan takut pada Allah bila motor nak kena tarik? Tak ada. Jadi apa yang takut? Takut tolong ajak kamu aku kerja. Kalau aku buat kerja macam mana aku nak makan. Jadi takutnya balik kepada duit. Jadi kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan sembahyang hanya Engkau aku sembah, hanya Engkau minta tolong. Di mana maksudnya? Malam tahun baru kita pergi konsert, malam merdeka kita pergi konsert. Kita minta ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang kau murkai, bukan jalan orang yang sesat. Yang kau murkai itu Yahudi, yang sesat itu Nasrani, Kristian. Tapi yang itulah yang kita sibuk. Bila kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah Kau beri nikmat atas mereka. Kita tengok kepada para rasul, para syuhada, para siddiqin, para salihin. Ini makam-makam Allah yang melalui kehidupan ini dengan meninggalkan dunia dan mencari Allah. Tapi kita, ya Allah, hidup daripada start sekolah, hutang kajian, dulu dapat beasiswa kajian dulu. Hari ini pinjam PTPN kajian dulu. Lepas tu kerja pula, bapak-bapak pesan kalau boleh kerja dengan kajian. Tetap, ini mentaliti lama. Kerja dengan kajian, yang kerja dengan swasta, kadang-kadang kapal itu tutup. Orang pekerja. Maka meletakkan pengharapan pasal lepas kerja kajian dapat ikhlas. Meletakkan seluruh pengharapan daripada mula-mula belajar sampai ke mati, semua pada kerajaan. Tidak kepada Allah. Jadi bagaimana kita nak membuktikan? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak membuktikan tentang satu perkara bahawa betul-betul nak belajar untuk bertawakal kepada Allah, kita mesti belajar takut kepada Allah. Kalau kita tak takut kepada Allah, bagaimana kita nak bertawakal kepada Allah? Sebagaimana umat Malaysia hari ini takut kepada kerajaan dan bertawakal kepada kerajaan. Bubuhlah apa-apa benda dalam sekeliling dia, jangan tak percaya. Kerajaanku, barisanku. Itu yang ada dalam kepala itu. Dengan sebab kehidupan ini, maka ramai orang punya akidah sudah berpusing. Tapi siapa yang rasa bersalah? Siapa yang rasa salah? Tak salah. Pasal apa? Pasal kata begini. Semuanya menerima. Orang Melayu yang membawa Islam, yang tidak melihat soal masyarakat, melainkan kekayaan sahaja. Maka tuan-tuan, sebab tu hari ini orang yang tak tahu kenapa dia patut undi PAS, dia undi UMNO dengan RM50, dia tak tahu akidah dia jahannam sekali itu. PAS ini dipermainkan oleh UMNO dengan katanya parti-parti yang bersemangat perkauman yang ekstrim, yang macam-macam diberitahu. Tapi PAS ini beza dengan UMNO. PAS, Parti Islam Malaysia. Di dalamnya ada perlembagaan, tuan-tuan baca. Perlembagaan yang bercerita bab iman, akidah dan takwa, tuan-tuan. UMNO cerita bab ekonomi, bab sosial, bab agama, tuan-tuan. Mempertahankan ekonomi, sosial dan agama. Agama itu apa, tuan-tuan? Agama itu surau, khairat kematian, kubur, nikah kahwin. Itulah agama. Agama ini sebenarnya satu cara hidup. Yang PAS nak ini, semua orang hidup dengan cara Islam. Bukan PAS gila kuasa, tapi kita kena ada kuasa untuk menjalankan benda itu. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh kepada benda baik. Dan menyuruh ni bukan sembarang orang. Yad'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan. Mari buat baik, mari buat baik. Menyuruh ni, buat baik, buat baik, buat baik. Bukan senang nak menyuruh orang buat baik. Nak suruh budak semayang umur 7 tahun, mesti bapak dia. Nak menyuruh supaya orang serah diri, dia mesti polis. Mesti ada kuasa di atas sesuatu perkara yang nak disuruh. Begitu juga wayan haun anil munkar, mencegah kemungkaran. Mesti ada kuasa untuk mencegah. Ini yang kita tak faham. Yang kita tak tahu apa PAS buat. Maka kita cop macam-macam. Sedangkan dalam perjuangan Islam ini, di setiap negara ada pergerakan Islam masing-masing. Dan dalam sejarah perkembangan Islam telah ditunjukkan bahawa Mustafa Kamal Atatürk
seorang pahlawan daripada Turki yang digelar sebagai bapa Islam moden, yang konon-kononnya nak menjadikan Islam itu sebagai agama, tapi kehidupan dengan cara sekular. Hari ini, sampai hari ini, Mustafa Kemal Atatürk tak boleh ditanam di dalam tanah, tak diterima bumi juga, duduk dalam batu di Turki. Kita kena ambil tahu banyak sejarah, kita kena belajar. Kalau ada duit kita pergi. Jangan ingat tiap-tiap tahun pergi Mekah tak Allah mengampunkan dosa kita kalau kita tak belajar. Syarat rukun Islam sembahyang 5 waktu sehari semalam. Syarat haji pergi sekali seumur hidup. Ada orang kadang-kadang sembahyang lebih kurang tapi tak tahun pergi haji sebab lebih banyak. Allah dah beri suruh sembahyang daripada umur 7 tahun sampai hari mati. Dan sembahyang itu tak ada beza. Dia tak ada sembahyang sekolah rendah, sembahyang tadika, sembahyang sekolah menengah, sembahyang menteri, sembahyang orang kaya, sembahyang orang miskin. Tak ada beza. Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli, kau sembahyanglah sebagaimana kau tengok aku sembahyang. Tiba-tiba satu di sembahyang sujud niok mendadak. Apa saya dengan mendadak? Ni sembahyang menteri sujud dengan mendadak. Tak ada beza, semua manusia beragama Islam di Mekah, di Madinah, di Malaysia, di Kemboja, di Eskimo, sana negara orang Eskimo, kalau masuk Islam, bila semayang, bila sujud, Allah beri faham, bontot kau lebih tinggi daripada akal kau kalau kau salah guna. Masa kita sujud, bontot dia di atas, akal dia di bawah. Tapi manusia ini berpegang sangat kepada akal. Tengok siapa ni? Timbalan Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri. Apa dia kata? Jangan peralakan agama untuk kepentingan politik. Kata, jangan peralakan agama untuk kepentingan politik. Kita pun, ya betul. Yang mula-mula menulis buku agama dan politik tak boleh disatukan, seorang mufti daripada Mesir yang berkelulusan Al-Azhar, dan buku itu diambil oleh orang Yahudi, diterjemahkan, dipopularkan di Amerika, hingga ada setengah daripada orang-orang Islam nak membunuh mufti. Tuan-tuan, logiknya dalam Islam begitu senang sekali. Islam sebagai cara itu. Allah kata, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa zalika dinul qayyim. Tidaklah aku perintahkan manusia untuk menyembah aku melainkan setelah mengikhlaskan agama dan menjauhi kesesatan. Wa yuqimus salata wa yutuz zakata, supaya mereka mengerjakan sembahyang dan zakat. Zalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Kita sembahyang, saya pun sembahyang, tapi saya tak ikhlas. Tidak ada kerana Allah. Kenapa saya sembahyang? Pasal mana sembahyang? Kenapa ambil sembahyang? Pasal nak sembahyang. Kenapa makan? Pasal apa? Kenapa penat? Pasal letih. Kenapa sakit? Pasal jatuh. Semuanya pasal-pasal, ada kerana-kerananya yang tidak ada langsung kerana Allah. Sampai nak mati, ambil ubat 2 biji telan. Nasib baik ada ubat ni, kau tidak mati dah. Aku syirik makan ubat tu. Makan ubat tu syirik. Dia bergantung ke ubat. Macam tu sekali kita dah main atas rasa. Jadi ni kita tengok rasa-rasa lah. Barisan Nasional boleh. Jangan nak main rasa dah, tak ada dah. Barisan Nasional tu dah tak ada rasa dah. Tuhan tak beri rasa dah pada dia. Hari ni dia rasa terakhir saja. Terakhir. Itu hari Syamuddin sebut. Ini adalah perhimpunan kita, mungkin perhimpunan yang terakhir. Ada sebut sampai situ dah cakap. Saya tak tahu masa terakhir sebelum pilihan raya ke terakhir sungguh tak ada lagi dah Melayu lepas ni. Yang sekarang Muhyiddin pun beritahu juga berjuang petitisan tanah terakhir. Kerana ini mungkin kalau kita tak buat betul, inilah yang terakhir lah. Macam semua dah tahu ni terakhir. Ada wali-wali politik UMNO ni tahu. Dia orang dah tahu bila nak menang, dia tahu juga bila dia nak kalah, dia mesti tahu. Dia boleh cakap pertahankan hingga petitisan darah terakhir itu, macam seolah-olah UMNO itu memperjuangkan Islam dan mempertahankan UMNO itu seolah-olah macam jihad. Jangan menghalalkan yang haram, jangan mengharamkan yang halal, jahanam akidah. UMNO itu sudah jelas dan nyata akidahnya kebenaran. Tauhid itu tetap sama dengan kita, Allah itu satu.
Ini yang kita kena fikir. Mana mungkin dia boleh mengajak anak-anak muda dia mempertahankan hingga ketitisan darah yang terakhir. Perjuangan mempertahankan sesuatu hingga ketitisan darah yang terakhir ialah jihad. Yang itu dikatakan oleh Khalid Al-Walid kepada panglima daripada perang Rom, 10,000 lawan 100,000. Panglima itu kata, macam mana aku tak tahu macam mana aku boleh kalah, aku tak tahu macam mana kau boleh menang. Khalid Al-Walid kata, kami datang untuk mati, kamu datang untuk hidup. Itu beza pas dengan anu. Kita berjuang untuk pelaburan akhirat, untuk mati. Anda berjuang untuk pelaburan dunia, untuk hidup. Ini berbeza. Ini beza kita dengan anda. Ini yang saya faham hari ini bila ada lepas. Bila seorang bertanya pada ulama, mengapa kita bencikan kematian? Ulama kata, kerana kau sudah runtuh dan akhirat. Hari ini segala nikmat yang kita dapat, nikmat yang sepatutnya kita korbankan dalam perjalanan usia yang pendek ini untuk mencari Allah, supaya bila kita mati, masuk dalam kubur, malaikat datang, dia tak tanya 1 kali 1/8 berapa? Dia tak tanya. Malaikat tak datang. Hai, siapa bapak kemerdekaan Malaysia? Dia tak tanya. Dia tak tanya. Berapa tahun Mahathir memerintah? Dia tak tanya. Dia tanya, Mar Rabbuka. Siapa boleh jawab? Mar Rabbuka. Masa hidup ni kita bimbang, kita memang boleh jawab, akal kita hafal. Allahu Rabbi, kami hidup. Praktis sebelum mati. Praktis. Allahu Rabbi. Allahu Rabbi. Praktis. Mati-mati bukan bak akal. Tu imam ke atas ni. Maka apabila datang dua makhluk kepadamu, janganlah engkau merasa takut kerana mereka juga makhluk Allah sepertimu. Apabila ditanyakan kepadamu siapakah Tuhanmu, maka jawablah dengan tenang. Tu imam boleh kata tenang, tu imam duduk di atas, tu imam. Yang di bawah tu siapa nak tolong, tu imam. Dia faham asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku nak saksi kepada Tuhan melainkan Allah. Aku nak saksi Nabi Muhammad pesuruh Allah. Tak kenal Allah? Tak kenal. Masuk mahkamah, aksiden jadi saksi, hakim tanya, awak saksi aksiden? Saya. Nampak macam aksiden? Saya tak nampak, saya dengar orang cakap. Tak boleh. Dia mesti masuk dalam mahkamah nak bagi tahu dengan detail sebagai saksi. Saya duduk di tepi jalan, tengah relax-relax, kisah kok merenung masa depan saya dalam Barisan Nasional. Tiba-tiba seorang motor lalu, penunggang motor menyerang atas motor. Kemudian satu lori trailer di sebelah saya keluar dengan mengecut. Tetapi kerana nampak motor lori trailer itu plek, maka ekor dia terpusing. Tiba-tiba ada satu kancil membelok dari belah kiri, terlanggar ekor trailer. Kancil itu melambung ke sebelah, terlanggar satu kucing. Kucing itu melambung masukkan kuali ke dalam yang sebelah. Baru lengkap cerita dia. Oh begitu. Jadi siapa salah? Aku pun tak tahu. Kucing ke lori ke trailer ke motor ke tak tahu. Ke kena Tom Yam duduk salah tempat. Tak tahu. Tapi yang penting dia tahu cerita. Begitu juga kita dengan Allah. Dalam asyhadu, aku nak saksi, ada maksud aku kenal, aku tahu, aku takut, aku patuh. Jadi bila percaya dan saksi tiada Tuhan melainkan Allah, apa akidah yang kita ikatkan? Bila dikatakan percaya kepada Allah, adakah kita buat apa yang Allah suruh kerana kita percaya pada Allah? Apakah kita buat bila Nabi kata laqad taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima? Telah kutinggalkan pada kamu dua perkara dan selagi kamu berpegang kepada keduanya kamu takkan sesat. Apa benda? Kitab Allahi wa sunnah Rasulih. Kita pegang, kita tak pegang. Kita tak pegang dan tentu kita sesat. Macam mana kita nak jawab Allah dalam tu? Kita tak kenal. Negara kita ni, kerajaan sibuk pasal ekonomi saja. Cukai GST lah, cukai apa semua disuka bab duit. Tapi dia tak pernah mengambil pun 5 rukun Islam itu dipacakkan betul-betul dalam hati rakyat. Tak ada. Yang paling popular lah 5 rukun Islam di Malaysia. Tuan-tuan ingat apa? Haji, tuan-tuan. Haji sekali seumur hidup, yang itulah dia tajuk betul-betul dengan TV. Pergi ke Mekah, semua orang nak pergi haji. Tunjuk, belacan, cukup, wudu, cukup, semua cukup. Katil, kemah, selimut, makan minum, doktor, semua ada. Tak makan.
Simpan lah dengan tabung haji. Simpan. Bila nak pergi? 10 tahun lagi. Bulan-bulan pasti simpan 200. Aku pakai dulu. Itu pasal dia popular, pasal dia meniaga. Tabung haji itu meniaga. Raja yang tak mampu macam mana kerajaan akan beri pinjaman kepada mereka yang tak mampu untuk Mekah. Tidak dah untung lah, berilah tanggung lah orang tak mampu. Beri pinjam. Ada orang tak mampu nak pergi Mekah, dia beri pinjam, macam mana pula orang tu mampu nak bayar? Tak bodoh ke? Dia nak pergi Mekah pun tak mampu, ambil duit. Ini standard Along. Along standard. Tak apa, makcik tak lalu duit dah mau melegak. Langgan ni, ambil 10,000. Nanti bayar balik 20,000. Kalau tidak satu jadi saya potong. Ini kerjaan kita. Ekonomi. Itu haji. Kedua yang paling popular, zakat. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan saya pernah pergi ke Kuantan, dekat satu shopping komplek di Kuantan, saya masuk orang bang, Assalamualaikum. Apa ni? Kami pegawai daripada zakat. Ya Allah, saya kata, zakat pemain shopping center lah. Saya ingat budak-budak rock aja. Orang zakat pun nak shopping center. Dia buat apa? Dia kepung orang kat pintu masuk. Pasal ramai rakyat tak bayar zakat. Jadi sampai kena kepung. Sampai orang Islam tak faham bahawa zakat itu rukun dia. Sampai kena kepung. Pasal apa tuan-tuan? Masyur. Duit. Buat bangunan ada kereta begitu. Keluar khabar. Makcik ni dah lama tak pernah dapat zakat. 4 kali makcik kita dapat zakat. Dia orang bagi makan nasi dengan air sirap. Ada pula orang tak dapat zakat. Oh, ketika zakat bukan main. Masuk mana pergi? Tak tahu Allah Alam Bisawab. Kalau tuan-tuan tahu, tolonglah jawab. Ketika bulan puasa, bulan yang sepatutnya difahamkan oleh kerajaan Islam yang merintah negara Islam rasmi, beritahu pada rakyat di bulan Ramadan ni ada 1 bulan nama dia. Malam 1000 bulan. Ada 84 tahun carilah kita beribadat lah beginilah begitu. Tidak. Kerajaan duk cerita apa. Buka puasa di hotel-hotel terkenal. 1 kepala RM100. Makan sama gila. Dia tak gila macam mana tuan-tuan kat hotel kalau makan 1 kepala RM100. Itu cerita tempat yang kaya lah. Apa kerajaan kata? Tak apa. Kita GST. Member pergi makan dekat coffee house hotel. Hotel dia RM100, makanlah aku benda suka. Berapa banyak boleh makan dalam RM100? Tak saya tu beli Maggi, tuan makan semua RM100, tak kira. Masuk hotel ambil kuih, ambil air sirap, ambil nasi biryani dia. Orang bang, Allahu Akbar, dia pun makan. Minum air, pelan kuih, pelan nasi. Tak apa, aku boleh ke? Kawan dia cakap, inna al-Rasulina, akhwana syaitan. Balas siapa membazir itu saudara syaitan. Masa nak membazir? Kau bayar 100, takkan makan 3 ni. Dia 3 ni kalau kat rumah kau tak habis RM10. Ya. Kalau makan lagi, makan 100 duduk lagi. Habis buka puasa sama habis dan semai witir. Itu bab hotel. Bab kampung-kampung kita ni, apa yang ada? Tuan-tuan nampak itu bulan puasa ada bazar Ramadan. Nampak? Kat sini mungkin selamat. Kat tempat saya tuan-tuan, orang tu setiap meniaga pukul 2. Dia habis meniaga pukul bila orang pang. Dia kemah-kemah dia balik lepas isyak. Saya tak tahu asal dengan maghrib dia macam mana. Tempat meniaga tu memang tak ada surau tempat saya. Ada kerajaan datang cek orang meniaga ni ada surau ke tak. Dia cek dah cocok belum? Apron ada apron. Itu dia cek. Dia tak cek semayang. Dia tak cek orang yang meniaga ni apa ni. Kau ni rambut buka meniaga haram. Tak ada kerajaan buat. Tak ada. Jabatan agama dia buat. Tak ada. Dia kerja jabatan agama apa? Tangkap orang dalam masjid cakap tak ada lesen. Orang duduk pasar Ramadan, nanti kuih. Dia belum tiap tengah-tengah keluar. Kuih, nanti main. Ni pusat dagangan dia Putra Terengganu kat sini. Ustaz pergi pasar Ramadan nanya saya. Turun daripada kereta dah tahu nak makan. Kesiankan bini, suruh pergi masak nak makan. Belilah juga. Pergilah juga pasar Ramadan. Tapi tahu orang yang jual semua tak tutup aurat, rambut merah, biru. Makcik duduk belakang, bagian bungkus. Anak ke depan. Kuih bang, kan manis tu. Kalau makcik, kuih bang, orang lagi. Anak tak depan, makcik duduk belakang. Ustaz datang, turun daripada kereta, tengok jalan. Tak nak tengok orang niaga. Sampai kat meja kuih, tengok meja kuih ni, kuih apa dia? Ustaz, ini kuih maulu, Ustaz. Yang ni komputer. Yang ni kuih lapar. Yang ni kuih kuih apa? Kira sebiji je. Mana? Tak. Itu subang.
Subang duduk tergantung di pusat sama tinggi dengan meja. Ustaz tu dia ingat kuih kerinci. Sampai macam tu sekali. Begitulah juga hari ni itu puasa semayang tuan-tuan itu saya pergi Felda tenang, memang tenang, sudah bukan Felda tenang. Tenang station dalam perjalanan nak pergi tempat cikgu malam Felda tenang ada tu masjid saya berhenti sembahyang jamaah. Lepas saya sembahyang jamaah saya keluar betul dengan dia dapat isyak saya masuk jamban tu saya keluar masuk kereta saya tengok ke masjid. Memang betul tempat tu nama dia tenang station. Masjid tu lepas tamat terbilang duk tarik apa ni? Duk tarik sejadah duduk sebelah tu imam. Nampak macam Imam Lina Maria bacok je dulu. Nak berduet nampak. Semayang isyak waktu afdal masjid Alhamdulillah 45 juta dibuat oleh kerajaan Tok Imam dengan Tok Bilal semayang. Betul lah tenang stesen ni. Tenang semua. Sah-sah pagi esok lepas Tok Bilal bang Tok Imam bertelefon. Tok Bilal ada berapa orang? Setakat ni saya seorang nanti Imam. Tak perlu Tok Bilal seorang saya semayang di rumah. Terima kasih. Pada macam tu gayanya. Ini Malaysia yang diperdagangkan hari ini. Jadi tuan-tuan kerana masa dah singkat. Cuma saya boleh beritahu bahawa kalau kita tak suka kepada mana-mana individu yang memperjuangkan Islam, tidak ada hak tuan-tuan untuk menolak Islam berdasar kepada kebencian tuan-tuan terhadap individu tersebut. Kerana agama ini bukan agama milik individu. Islam ini adalah milik Allah. Menjadi peralatan kepada kita untuk mengatur hidup kita. Maka kalau orang kata jangan peralatkan agama untuk kepentingan politik, maka orang itu adalah alat Yahudi. Jadi tuan-tuan, masa untuk berubah. Mula-mula mendaftar sebagai pengundi. Bersedia untuk berjuang. Bila masa berjuang sampai, masa itulah kita jalankan tanggungjawab kita. Bukan untuk kita, bukan untuk negara, bukan untuk Malaysia. Ya kan? Keranamu kami mendapat kuah. Keranamu aku hidup gembira. Apa ni? Lagu Jahannam akidah tu kerana Malaysia, Jahannam rosak habis akidah. Dia pusing kat TV daripada zaman Tok Mat lagi. Sampai hari ni tu ada. Kerana Malaysia, rosak akidah tu lagu tu tuan-tuan. Boleh dia nak main. Kita bukan kerana siapa-siapa. Kita buat kali ini mengubah suasana, mengubah negara, memberi persepsi baru kepada orang yang tak tahu Islam bahawa Islam memang untuk semua dan kita buat semualah kerana Allah, kerana Allah. Jadi akhir kata sebelum saya berhenti, nantilah jangan balik dulu macam nak menang ni belum habis itu boleh panggil dah. Ni yang malah ni. Terlalu jauh datang ni tuan-tuan nak balik cepat ni saya lagi jauh ni boleh dulu. Sebelum kita habis ni kita nak takbir kuatnya satu daripada jengka 18 supaya jengka-jengka lain dengar. Yang tak dengar nanti takbir yang ikhlas ini akan berjalan jauh seluruh Malaysia melembutkan hati-hati orang yang tak mahu bersama dengan Islam. Dan salah satu daripada pekikan yang ikhlas malam ini akan masuk ke rumah Najib dan Rosmah. Tiba-tiba orang Rosmah terbangun tengah malam. Najib tanya, kenapa bangun malam ni? Rosmah kata, tak tahu lah cik. Semenjak balik pada Mekah ni, saya rasa macam nak sangat masuk pas kata dia. Siapa tahu? Ini takdir Allah untuk memberikan orang hidayah. Kita boleh usaha saja. Jadi setakat itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebagaimana saya janjikan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Semoga orang-orang yang tidak bersama Islam kali ini lembut dalam pilihan raya yang akan datang untuk menaikkan kepada Islam kerana Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir. Wabillahil hamd. Terima kasih banyak. InsyaAllah jumpa lagi. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Abang Bob Lokman di atas ucapan yang sangat bersemangat tadi tuan-tuan sekalian. Kalau kita pejam mata, kita ingat Ustaz ceramah. Kita buka mata, rupanya Abang Bob. Yang baik semua datang daripada Allah. Yang tidak baik datang daripada kelemahan kita sendiri. Kita akhiri majlis ini dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Anfal.